Okey, sekarang ni kita nak belajar macam mana cara nak tambah akaun Facebook. Okey, tadi saya dah buat untuk app ID, token. Sekarang ni, okey, dalam akaun saya ni dah ada akaun pertama, akaun kedua. Nak masukkan akaun ketiga, akaun Facebook saya yang ketiga. Klik pada tambah baru. Okey. Nak guna access token ataupun nak guna app ID. Ada dua cara kat sini. Okey. Kalau kata nak guna access token, ingat, token tak boleh tahan lama. Token hanya mampu bertahan dalam 1, 2, 3 hari je. Kalau kita guna app ID, benda ni tak ada masalah. Kita boleh post terus menerus tanpa henti. Token kadang-kadang jalan, kadang-kadang tak berjalan. Tapi token boleh post ke close group. Okey, ke close group. App ID tak boleh post ke close group. Okey, sekarang ni kita nak masukkan akaun ketiga. Contoh ya, kita nak tambah akaun. Login dulu ke Facebook. Guna akaun anda yang seterusnya. Okey, ni saya buat contoh. Ni akaun saya yang ketiga. Kita login dulu. Okey, balik ke sini. Klik pada allow permission. Kita pilihlah mana yang kita nak guna. Okey, saya pilih HTC sebab senang. Allow permission. Okey. Klik OK. Set kepada public. Ingat ya, set kepada public. Okey. Kalau kita set friend, ada sesetengah orang takkan nampak post kita. Masalah nanti. Friend pun sama. Only me, tengoklah seorang-seorang. Okey. Check pada public. Okey. Dan next pun okey. Tutup. Okey, sekarang ni klik pada get access token. Nampak tak link yang panjang ni? Double klik, copy, tutup ni. Again. Saya nak terangkan kat sini. Okey. Untuk token kita yang ni, Facebook bagi kebenaran kita bahawa token ni tidak akan mati. Tetapi sebenarnya dia hanya ambil masa dalam 72 jam saja selalunya. Kalau kita gagal untuk login ke Facebook, ke aplikasi, token akan expired untuk keselamatan akaun. Okey. Copy dan paste kat sini. Klik hantar. Okey, sekarang saya dah ada 3 akaun Facebook dalam ni. Jadi, apabila kita nak buat post, kita boleh pilih akaun mana yang kita nak guna. Okey, pilih dan setkan di sini. Okey, ni akaun saya yang ketiga tadi. Okey, dia tak ada group, dia tak ada page, dia hanya ada profile. Okey, group yang saya punya sendiri pun sama, hanya ada profile. Kalau yang satu lagi ni, semua ada. Group ada. Okey. Faham tak? Okey, bye-bye.